habibillah salatullah. Okey dah, semua okey dah. Ini kita buat dua kan, platform kita dua kan. Salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah. Minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Okey. Terima kasih kepada semua yang join. Alhamdulillah. Okey. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, apa khabar semua yang join live kita petang ni? Setiap hari Selasa jam 2.30 petang sehingga jam 3 petang. Macam sekarang 2.40, 3.10 petang, untuk kita sama-sama membincangkan tentang silibus atau perkara-perkara yang ada di dalam pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita di Kinder Hive. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat. So, ya kita kat sini kan. Jadi, semua yang baru masuk, Alhamdulillah, kita uji suara. Tadi saya mohon kalau ada yang duk menonton saya ni, boleh tolong respon tak untuk tengok adakah audio saya clear dan visual saya clear. Sebab itu memang teknikal. Saya tak tahu tuan-tuan percaya atau tidak. Sebab ada setengah orang kata macam tadi baru je live selawat takkan kena. Dia benda adalah teknikal ni memang kena uji sentiasa. Dia memang kena macam tu. Okay. So, selamat datang ke live di Kinder Hive Islamic Education Hive bersama saya Don Daniel Don Biajit, co-founder Kinder Hive. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, ayah ibu yang saya kasih sekalian, teachers dan mungkin ada anak-anak yang sedang menonton, hari ini kita masuk dalam season kita yang seterusnya, iaitu season yang kelima, dan kita membincangkan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sunnah yang kita ketengahkan adalah sunnah solat berjemaah. Maksudnya di sini bukannya sunat-sunat dalam solat berjemaah. No, maksudnya solat berjemaah itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi sebagai mukadimah, bismillah. Sedap. Jom sama-sama kita memulakan majlis kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah agar programnya lancar, mudah dapat, dan ia merupakan aset utama kepada pembelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, dan saya mengharapkan pertemuan kita pada hari ini akan membuahkan satu hasil yang baik yang menimbulkan rasa dalam jiwa kita nak solat berjemaah anytime. Maksudnya ada je ruang untuk berjemaah, kita nak berjemaah. Sebab apa? Solat berjemaah ini adalah salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang galakkan untuk semayang berjemaah itu ada daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan perbuatan Nabi sendiri marah kalau orang tak semayang berjemaah itu, ada gambarannya itu. Contoh paling mudah, Nabi kita kalau semayang fardu memang akan berjemaah. Kalau semayang sunat ada waktu berjemaah, ada waktu seorang diri. Kebanyakan masa Nabi ada di Masjid Nabawi, dan sebahagian masa lagi Nabi ada di rumah Nabi yang mulia. Sebagai contoh, ketika Nabi berada di Mekah dalam keadaan terkepung, tertutup dan ada kekangan, Nabi kita solat di rumah, dan antara tempat yang paling banyak Nabi sembahyang itu adalah rumah Sayyidatuna Khadijah yang merupakan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita menisbahkan kepada Siti Khadijah kerana rumah itu untuk isteri yang bernama Siti Khadijah. Boleh dapat, walaupun memang hakikatnya rumah Siti Khadijah, jadi nak menisbahkan kepada rumah isteri Nabi tersebut supaya nampak di mana posisi rumah tersebut. Kalau kita sebut rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kita tahu rumah sekarang yang ada kubah hijau yang bersergam indah itu. Kalau kita kata rumahnya Sayyidatuna Hafsah, kita tahu rumah yang menjadi laluan lorong yang kita lalu untuk menziarahi Nabi SAW dan memberi salam. Dan kalau kita kata rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu itu adalah sebelah daripada pintu masuk Babus Salam. Kalau kita kata rumahnya Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab, kita tahu itu adalah rumah isteri Nabi yang paling belakang sekali, last sekali, rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua rumah-rumah ini mempunyai jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mendirikan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, of course, isteri-isteri Nabi adalah jemaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Nabi bersolat bersama dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sebab itulah terdapatnya banyak hadis tentang perbuatan dan perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendirikan solat. Kenapa? Solat Nabi diperhatikan oleh sekalian ataupun sekian ramai para sahabat kerana mereka solat bersama-sama. Good? Clear? Alright, selamat datang kepada semua yang baru join. Hari ini anda sedang menonton Kinda Hive, siaran langsung live daripada Bandar Seri Putra yang membawakan anda semua kepada perbincangan berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, kami juga mengalu-alukan bagi siapa saja yang nak buat bisnes tadika bersama dengan kami di Kinda Hive, amat-amat kami mengalu-alukan. Untuk pengetahuan ayah, ibu, abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin yang menonton, bagi mereka yang pencin dan sebagainya, ini adalah antara satu investment yang sangat bagus. Baru-baru ni sahaja, alhamdulillah, kami mencapai sehingga 50 cawangan sudah selepas 3 tahun beroperasi, dan we are going towards sehingga hujung tahun ini 60 cawangan. Hanya berbaki lagi 10, dan bukanlah boleh sewenang-wenangnya nak. Jadi kepada mereka, ia adalah sangat terhad. Tolong siapa yang berminat boleh tulis jadi ruangan komen, saya berminat nak buka tadika.
InsyaAllah tim kami akan menyantuni tuan-tuan. Sebab Kinder Hive, subjek yang kami ajak kepada anak-anak memang berteraskan kepada apa yang government Malaysia tetap dan terapkan, iaitu macam sekarang pembentukan karakter. Sebab itu kita sambutnya dengan 20 karakter Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum tuan-tuan dengar pengumuman daripada government untuk tahun depan kita nak buat. Kami di Kinder Hive dah menyahut lebih awal warta tersebut sebab kami dah buat dia 3 tahun. Boleh dapat? Alhamdulillah. Jadi hari ini salah satu tajuk yang kita pilih daripada sunnah Nabi selepas 5 siri seronoknya jadi baik daripada Kinder Hive Islamic Education Hive. Hari ini kita masuk season ke-5. Kita membincangkan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sedap. Okay, tengok. Selepas kita bagi tahu dekat semua orang bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan tentang sembahyang berjemaah dengan memberikan gambaran perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak di sana ganjaran-ganjaran yang Nabi sertakan bagi sembahyang berjemaah? Of course, banyak sangat. Banyak. Antaranya ialah yang pertama, sembahyang berjemaah memberikan pahala 27 kali ganda. Dalam riwayat yang lain 25. Jadi kita ambil yang paling banyak, 27 kali ganda. Jadi siapa saja yang sembahyang berjemaah kali 27 itu wujud. Contoh, seseorang yang sembahyang 2 orang berjemaah, maka dia ada pahala untuk 2 orang punya berjemaah. Jadi sebabkan berjemaah, dia kena kali 27. Contohnya, sembahyang 2 orang berjemaah ni contoh aja. Tak ada pun dia punya ayat dia. Dia just contoh aja. Tapi yang 27 tu ada. Sabit daripada hadis Nabi SAW. So kalau kita kata, contoh sembahyang berdua dapat pahala 10,000. So 10,000 kali 27. So kita akan dapat 270,000 pahala bagi orang yang sembahyang berjemaah 2 orang. So kalaulah dia sembahyang berjemaah 10 orang, pahalanya 100,000 contoh, maka dia akan mendapatkan pahala 100,000 kali 27, maka dia ada 2.7 juta pahalanya dalam berjemaah. Sekiranya satu masjid Nabawi bersolat yang kapasitinya 1 juta orang pada satu-satu masa, kalau dia penuh, maka tuan-tuan kalilah 1 juta orang tadi itu dengan pahala mungkin 5 juta, 5 bilion dengan 27 pahala tadi. Gandaan 27 pasti akan berlaku. Semoga Allah menganugerahkan kita peluang untuk mendirikan salat berjemaah. So doa dia apa dia? Doa ni saya belajar masa kami duduk semayang di sebuah masjid di kawasan perumahan kami ketika kami di Mesir, di kawasan nama Dauran Shubra. Saya ni belajar Mesir. Kuliah Al-Azhar bahagian Al-Quran. Jadi HQ kami adalah di Shubra, di satu tempat nama Shubra. Jadi di Shubra ni dia ada tempat nama Dauran Shubra. Sebab dia ada Shubra Khemah. Shubra Khemah ni tempat orang beli diamond, kristal. Shubra Khemah ni tempat orang beli kristal. Nama company kilang yang jual kristal tu Ausfur. Tak tahulah ada ke tak lagi, tak tahu. Saya dah lama dah tak search. Saya search ada dah tahu nama kilang Ausfur. Ausfur Kristal Egypt. Ya, masih available. Masih lagi available. Dia punya ni pun masih hidup lagi. Dia punya apa nama ni,
apa visit dia punya shop dia punya 60 years dia kata. Masih. Masih. Maknanya ada lagi lah. Saya aja, tak pernah. Lama lah tak pernah search. Dulu masa nak belajar mulai tahun 2005 sampai 2008. Lah ni 2026. 20 tahun dah. 20 tahun dah. Ada lagi. Masya Allah. 60 tahun dia tulis tadi. Masih lagi beroperasi. Itu dekat Shubro Khimah. Shubro Khimah. Siapa nak cari ejaannya? SHOUBRA. SHOUBRA. Khimah. KHEIMAH. Khimah. So Shubro Khimah. Tapi saya di Dauron Shubro. Dia punya bandar dia. So rumah kami di satu jalan namanya Syariq Farmawi. Itu nama syariq rumah kami. Syariq Manzalawi. So Syariq Manzalawi ni dia ada satu masjid yang orang panggil nama dia Masjid Lorong. Saya tak pernah dengar doa ni di tempat lain melainkan saya dengar daripada Masjid Lorong ni. Masjid Lorong ni famous dekat pelajar-pelajar Mesir. Sebab apa? Dia antara masjid paling laju semayang berjemaah. Dua semayang yang orang paling bahasa kita lah. Janganlah marah saya ni bahasa je. Janganlah guna bahasa saya ni untuk orang kata berhujah. Sebab ni kita nak bagi orang nampak. Antara dua semayang yang paling orang kata kalau lama ni orang meluat lah, buatlah lama sangat, iaitu semayang Jumaat dengan semayang Raya. Masjid ni lah paling cepat semayang Jumaat. Tak ada 5 minit khutbah semayang Jumaat dah. Jadi siapa yang siap awal boleh semayang Jumaat 2 kali you. Sebab apa? Semayang kat Masjid Lorong, lepas habis tu pergi semayang pula dekat masjid universiti. Sebab universiti kami dia masjid dia nama Masjid Khazandarah. Masjid Khazandarah. Waalaikumsalam. Kindah Shah Alam section 19. Ini antara kita punya tempat yang sangat aktif. Begitu juga dengan tadi ada saya nampak section-section yang lain. Yes, temu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kindah temu. Welcome kepada anda yang menonton daripada ibu bapa. Enrollment telah dibuka ya untuk tahun depan. Please daftarkan anak-anak anda. Tuliskan anda berada di kawasan mana dan di ruangan komen. Cikgu-cikgu kami akan bagi tahu mereka dekat atau tidak dengan anda. Sebab macam baru ni hari Sabtu Ahad kami baru saja dalam program ECEE, Early Child Education Expo. Berapa ramai yang singgah booth kami, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan boleh tengok dia punya highlight dia dalam media sosial kami. Dan mereka main bagi tahu je, kami duduk dekat TTDI. Kita kata kita ada satu dekat TTDI belah sini, Taman Zara ke mana ke? Okey, ada seorang tu dia main. Saya Shah Alam, section mana? Kita boleh habaq ada. Section ni ada, section ni ada, section ni ada. Meriah. Jadi sama juga kalau siapa yang berminat nak enroll anak-anak bersama dengan kami, tuan-tuan tulis di ruangan komen anda berada di kawasan mana. PAM, kami punya tim akan hantar mesej untuk bagi tahu anda dekat dengan kami ataupun tidak. Baik, sambung balik kepada perbincangan tadi. Apa doa yang saya dengar daripada Masjid Lorong tadi tu? Masjid Lorong ni Tok Imam dia baca doa, Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Jadi saya baca doa ni untuk kita semua dan siapa pun boleh hafal doa ni. Apa dia? Allahumma rzuqna. Assalamualaikum Ustaz, saya baru daftar anak saya masuk bulan 9 ni ke kit. Tak ada loceng nak tekan. Tak apa, tepuk meja je. Thank you Hajah Uzma Sofia. Alhamdulillah. Bagus. Okey. Ni saya depan ni. Tak apa, it's okay. Alright. Okey. So, apa doa tadi? Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Aqila, thank you Aqila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, saya. So, apa tadi saya kata? Doa yang diajak, yang dibaca oleh Tok Imam setiap kali nak semayang atau lepas semayang, Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah,
berilah kami anugerahkan istiqamah, wa habibna fi salatil jamaah, dan tolonglah beri kami seronok mencintai sembahyang berjemaah. Sekali lagi sama-sama. Allahumma, tapi kali ini kita masukkan Allahumma rzuqna. Sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Singkat ya. Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Aywa hakadha. Okey, thank you kepada Kinda Hive yang join kita, kepada yang mana yang tolong share. Terima kasih kepada yang like, yang follow kami, dan terima kasih juga kepada yang menonton live kita daripada season 1. Siapa yang tengok kita daripada season 1, bolehkah rajinkah tolong tulis? Yalah, main-main time-time tengah hari ni semua orang tengah lena kan. Jadi siapa yang ada boleh tolong tulis kata, ya kami ikuti daripada season 1 sampai ke season 5. Alhamdulillah, kita macam seronok ada orang yang ikut kita lah, yang boleh tahu kita ni cerita betul ke, bohong ke, main-main ke. Alright. So, balik kepada perbincangan kita. Maka memohon kepada Allah untuk meletakkan kita di kalangan para jemaah itu adalah satu gambaran yang sangat diperlukan. Sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman atau kita berjalan di atas landasan orang yang beriman, Allah akan kenalkan kita dengan kumpulan-kumpulan manusia yang soleh. Seperti contoh, kita kata dalam semayang, Allahumma inni ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus itu ialah jalan yang engkau bagi nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah bagi tahu kata alladzina an'amta alaihim, orang yang Allah bagi nikmat tadi itu minan nabiyyin, daripada kalangan para anbiya. Para anbiya tidak berseorangan, dia ada jemaah dia ada pengikut dia. Nabi Musa ada pengikutnya, Nabi Isa ada hawariyun, Nabi Muhammad SAW ada para sahabah yang disebutkan cerita mereka di dalam kitab Taurat dan juga Injil tentang perangai sahabat-sahabat Nabi, sifat sahabat-sahabat Nabi bersama baginda Nabi. Dalam firman Allah, wa Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghu. Nampak tak Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, mereka tu sangat kasih sayang. Lepas tu Allah sebut pula cerita mereka itu zalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil ka zar'in Allah Taala menceritakan inilah gambaran mereka yang ada di dalam Taurat. Maka para sahabat ini digambarkan, diceritakan sebab apa? Mereka berdamping dengan Nabi menjadi jemaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu antara reminder yang selalu saya bagi kepada siapa yang pergi Mekah dan Madinah, dan saya doa supaya semua yang menonton kita, Allah jemput kita semua berulang-ulang kali ke bumi Mekah dan Madinah lagi dan lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk sama-sama kita dapat menjejakkan kaki kita ke bumi yang mulia, tanah suci Mekah dan Madinah, dapat ziarah Rasulullah dan dapat beribadah di dalam taman syurga yang indah, iaitu Ar-Rawdatul Jannah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu remind kepada jemaah, siapa yang semayang dalam Rawdah, dia kena tahu dia semayang di dalam kawasan yang di dalamnya dipenuhi dengan jejak-jejak kaki dan juga tapak-tapak kaki insan yang mulia di kalangan para sahabat, kerana mereka berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung perbincangan kita. Jadi ibu, ayah, abang, kakak, teachers, semua yang menonton, selain daripada tonton, tolong sharekan kita punya live ni. Saya mengajak juga semua yang baru masuk, selamat datang ke live
Kinder Hive, your Islamic Education Hive, yang mana live ini dibawakan setiap hari Selasa jam 2.30 petang. Hari ini 2.40 petang, sehingga kalau 2.30 sampai pukul 3, hari ini 2.40 sampai pukul 3.10, insya-Allah kita berbincang tentang konten-konten yang ada dalam silibus anak-anak kita. Untuk siri yang kelima, kita membawa sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kinder Hive baru sahaja last year, hujung tahun lepas, tak lama pun, baru 7 bulan, 8 bulan, kita baru sahaja menerima anugerah, 2 anugerah daripada Malaysian Education Award, MEA. Alhamdulillah, dengan pengalaman kita 20 tahun, partner saya Encik Khairul dan Puan Syam membuatkan mereka troubleshoot apa kesalahan dan kelemahan yang berlaku pada 20 tahun yang lalu punya kehidupan bertadika dan bertaska. Dan yang paling bestnya, kalau tuan-tuan buka tadika kami, kita engage dengan tuan-tuan daripada awal pemilihan tempat, pengiraan dana untuk construction, sehinggalah tadika siap dan berjalan. Dan if dengan elok-elok ada problem dekat tadika tuan-tuan dari segi enrollment pelajar tak ada nak mai, bagi tahu kami, kami akan turun dengan jentera-jentera. Dan ingat tak saya kata kami ada 50 cawangan? Baik, cawangan yang dah dirasmikan ada lebih daripada 25 cawangan. So semua 25 cawangan ni, saya, Encik Khairul dan Puan Syam, kami turun sendiri merasmikan, menunjukkan kata this tadika is belong to us, Kinder Hive. Kami merasai dia punya kebersamaan, sense of belonging. Walaupun tadika-tadika tu milik pengusaha-pengusaha sendiri, tetapi kerana membawa jenama Kinder Hive, kami turun setiap satu untuk merasmikannya. Selepas 3 tahun kita bertapak, kita ada 50 cawangan sekarang. Dan jumlah pelajar kita hampir lebih daripada 1,100 orang pelajar. Dan cikgu-cikgu kita ada lebih kurang dalam 500 orang cikgu yang berkhidmat, yang ada bersama dengan Kinder Hive. Balik, selepas kita habaq kata kita duduk berjemaah ini, maka salah satu yang dituntut oleh Nabi SAW ialah sembahyang berjemaah. Sebab itu ganjaran sembahyang berjemaah luar biasa. Antaranya amin. Ketika mana imam mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. So perkataan amin, sekiranya kita tu berkena sama dengan malaikat, maknanya bertepatan. Waalaikumsalam Puan Habsah apa khabar? Puan Habsah 63, boleh jadi lahir tahun 63, boleh jadi lahir dan sekarang umur 63. Puan Habsah, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam live di Kinder Hive pada hari Selasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Okey, sambung. Jadi ganjarannya yang diletakkan dalam sembahyang berjemaah ialah apabila Tok Imam kata amin, dia bermula daripada dia bukannya min. Sebab ada yang baca panjang, ada yang baca pendek, tapi tu sama. Jadi bila Tok Imam kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. So sekiranya jemaah dengan malaikat sama, Allah akan kabulkan semua doa. Allahu Akbar. Dan saya yakin kita dengan malaikat insya-Allah akan sama. Sebab memang malaikat pun mendengar bacaan yang sama daripada Tok Imam tu juga. Jadi kalau sama aja, bila tu bertepatan, maka ketahuilah bahawa semua doa yang kita pohon panjatkan dalam sembahyang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah sebarang persoalan yang saya kena santuni? Boleh tulis di ruangan komen untuk kita sama-sama berbincang, insya-Allah. Hari ini paling saya cakap banyak dan laju. Rasa puas.
Betul. Salah satu. Waalaikumsalam Sis Aida 2. Silap-silap ni akaun yang kedua sebab akaun pertama dah kena Zabian. Teka aja. Jangan marah nah sis. Saja aja melawak. Ada Aida 2, tak tahu kok ada Sis Aida hak lain kan, dia buh nama juga, cek buh nombor 2 kan. Jadi Ahmad Mustafa Ibrahim, masya-Allah, ini nama qari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Terima kasih kepada yang join, terima kasih yang tolong share, terima kasih yang tolong like, terima kasih yang tap-tap screen sehingga sekarang dah ada 7.9 ribu likes. Tolong buat naik bagi dapat 10 ribu Ustaz. Tolong support kita, come on. Thank you kepada HQ, thank you kepada kawan-kawan, thank you kepada tim Kinder Hive yang tolong support kita. Kinder Hive muah, Puan Aznita, Yeti Abu Bakar, thank you. Waalaikumsalam. Lagi sekali Sis Aida bagi salam lagi, masih lagi tidak jemu. Sedap. Majlis ilmu dengan kopi ni sedap sungguh. Ada? Perbincangan kita so far faham? Siapa yang menonton? Adakah perbincangan yang kita bawa ni tuan-tuan faham? Bismillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Hashim Hamzah, thank you. Faham, alhamdulillah. Abang Bob Asri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, disebabkan semua orang faham, semua orang dapat dan boleh bawa, maka jom kita sama-sama memulakan sembahyang berjemaah dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita. Apa yang kita boleh buat, kita buat sementara kita menjaga jemaah. Ada waktu kita berjemaah di masjid, ada waktu kita berjemaah di rumah, ada waktu dalam keadaan kita cuba mengajak anak kita sembahyang berjemaah. Hidupkan suasana berjemaah bagi anak-anak tengok, cucu-cucu tuan-tuan tengok. Tak kisah mereka berjalan ke, mereka bermain, sebab mereka hanyalah budak-budak. Yang penting kita sembahyang, biar mereka tengok perbuatan sembahyang sedari awal kecil lagi, supaya menjadi tuntutan, ajakan paradigma bagi anak-anak ni. Wow, bahasa saya, tuntutan dan ajakan paradigma luar biasa. Jarang saya pakai perkataan macam tu kan, kepada anak-anak supaya mereka boleh boost semangat mereka untuk berjemaah. Thank you so much kepada yang bersama dengan kita. Ampun maaf daripada saya. Live daripada Kinder Hive, seronoknya jadi baik, setiap hari Selasa jam 2.30 petang sehingga jam 3 petang. Hari ini 2.40 sehingga 3.10 kita bersiaran membincangkan hari ini topiknya sunnah solat berjemaah. Maka gambaran kita awal tadi kita bagi tahu, perbuatan Nabi menunjukkan Nabi sangat menitik berat sembahyang berjemaah. Dalam riwayat lain kata Nabi nak bakar rumah orang yang tak sembahyang berjemaah. So perbuatan Nabi, kemudian doa yang kita belajar untuk kekal sembahyang berjemaah. Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Yang ketiga, kita beritahu bahawa Nabi memberikan ganjaran kepada orang sembahyang berjemaah 27 lipat kali ganda, dan juga siapa yang kata amin dengan para malaikat, aminnya bertepatan bersama-sama, maka semua amalan pada hari sembahyang tu, dia punya doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak masuk lagi dalam keadaan kita sujud secara beramai-ramai, kita berdoa, berzikir secara ramai-ramai. Alhamdulillah, banyak sungguh ganjaran bagi orang yang sembahyang berjemaah. Mudah-mudahan ia menjadi budaya kita dan kehidupan kita. Alhamdulillah, di pejabat kita masih lagi mengekalkan sembahyang berjemaah. Paling tidak pun satu waktu, Zuhur mesti semua, Asar yang mana dah balik terpaksa, yang mana belum memang akan sembahyang berjemaah. Dan
dan yang ketiga, kalau kita balik lewat semayang maghrib pun kita masih lagi semayang berjemaah. Sama-sama terima kasih Abang Ahmad Mustafa Ibrahim dan juga semua yang bersama dengan kita. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Kita bye-bye dengan selawat Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.